Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sekolah kami, iaitu Sekolah Tanjung Malim Perak. Saya ulang, Sekolah Tanjung Malim Perak. Jadi, lokasi kami terletak di Perak. Jadi visi kami ialah melahirkan generasi berdisiplin, beradab dan juga berakhlak mulia serta cemerlang dunia dan akhirat. Saya ulang, cemerlang dunia dan akhirat. Dan misi sekolah kami adalah membudayakan disiplin, menyemai adab dan membentuk akhlak mulia. Mana nentek kau? Aduh, lupa nak makan. Nanti kena dengan cikgu ni. Aduh, kena apa yang ni? RM50. RM50. Ya. Tobat. Pakaian seragam kami memerlukan tanda nama seperti ini. Pakaian pada hari Jumaat. Berbaju kotak atau Yeah. baju Melayu. Jalan. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Kau nak pergi mana dah? Nak pergi kelas ni. Kelas jom sekali. Kau kelas sekali ke? Oh, gabung kelas. Oh, gabung Okay, kelas. jom, let's go. Ya. Dia menunjukkan tentang hubungan antara pelajar di sekolah itu, menunjukkan budaya yang baik, menegur antara pelajar, tidak sombong dan juga tidak belagak. Jadi kan, Cikgu Wafi, Ya, saya rasa kelas saya ni, pandangan cikgu tu, patut ke saya buat kelas tambahan? Kelas tambahan ni sebenarnya pada saya perlulah. Perlu. Kalau tak mengacau kelas sekolah petang dia orang, boleh je buat sejam dua, sejam lah. Sebab saya tengok potensi dia orang tu sangat bagus. Jadi saya nak cungkil pangkat dia orang. Betul. Lagipun periksa pun dah makin dekat. Benda ni penting. Saya setuju. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini akan mengadakan musyawarah PIBG kali pertama. Jadi di sini saya ingin minta pandangan tuan-puan untuk sponsor lah, siapa yang sanggup sponsor untuk kebaikan anak-anak sekolah di sini, anak-anak murid lah. Saya berminat. Oi, Saya ada satu perusahaan ternakan kambing dan lembu. Jadi insya-Allah ada rezeki lebih ni, saya nak bantu anak-anak dekat sini sebab anak saya pun sekolah di sini. mantap tuan. Mudah-mudahan dengan bantuan saya ini sekolah ni dapat maju dan meningkatkan prestasi ke peringkat kebangsaan. Oi, terima kasih kepada Tuan Mio. Jadi dengan cadangan daripada Mio tadi, saya melantik Mio sebagai pengerusi PIBG. Tepuk tangan tuan-tuan. Ada lagi cadangan? Saya letak 100,000. 100,000. 500,000 saya letak. 500,000. 1 juta. Kalau dengan itu, saya 1 juta 1 sen. Saya menjatuhkan jawatan Mio. Saya naikkan office oleh